kita selalu lalu kat kubur. Lalu kat kubur, Nabi tanya, kubur siapa ni? Nabi ni dia tanya, hadza qabru man? Kubur siapa ni? Sahabat kata, ya Rasulullah, kubur fulan. Baru dia mati. Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, rak'ataini. 2 rakaat. Solat sunat yang ringkas-ringkas yang kamu duk solat itu lebih disukai oleh orang dalam kubur ni daripada dia boleh milik dunia dan segala isinya. Dua nilai 2 rakaat semaya sunat, tuan-tuan dan puan-puan, berapa besar harga? Lebih baik daripada kita isi dunia dan kalinya apabila kita masuk dalam kubur. Belum masuk dalam kubur ni semaya sunat, ada harga ke tak ada harga? Tak berapa besar harga dia. Ada harga, nampak juga harga, tapi kurang besar. Nah, Allah. Kadang-kadang kita rasa sedih ya. Majlis besar-besar. Majlis perdana ceramah, ramai orang mari. Jamu yang siap dah, tengah dah. Orang duduk mengidai. Lepas maya Isra ni berapa orang hak maya sunat? Beratus siap dah. Dia kata, ustaz, jangan tuduh. Dia semaya di rumah. Allahu Akbar. Kita kata kalau semaya di rumah agak besar lah hebatnya. Memang Nabi kita kata, mu jangan jadikan rumah mu macam kubur. Jangan jadi rumah kita macam kubur. Kita kena semaya sunat di rumah. Tapi ya Allah kah?